Apa aku nak buat? Aku nak makan ayam goreng berempah dengan ayam masak merah. Goreng berempah ni. Aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi ayam masak merah ni dia buatkan aku cepat muak tau. Sebab terlalu manis sangat. Aduh. Hey, welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. So, ini apa aku nak buat? Aku nak makan ayam goreng berempah dengan ayam masak merah. Woi, ni kali ni kita makan ayam, sayur sikit, ada salad sikit kan. Aku dah tak sabar ni, dah lapar gila dah rasanya. Ayam goreng berempah ni macam nice kan, macam sedap ni kan. Aku dah lapar. Apa lagi kau tunggu? Jom tengok kau makan. Let's go. Bismillah. Ayam masak merah ni, atau ada sambal ni sikit kan. Memang sedap lah. Makan dulu. Ayam goreng berempah ni pun boleh tahan juga ni. Kita try ayam goreng berempah ni. Sedap lah. Rempah-rempah dia. Ni ayam masak merah. Sedapnya. Ayam masak merah hari ni, aku lupa beritahu orang, ayam masak merah hari ni rasa macam ayam masak merah orang jual nasi lemak tau. Itu lah rasa dia. Dia rasa manis-manis, dia tak ada pedas sangat, tapi okey lah. Memang sedap lah. Aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi ayam masak merah ni dia buatkan aku cepat muak tau.
Sebab terlalu manis sangat. Aduh. Dia kalau pedas sikit memang dah sedap. Tapi ayam goreng berempah ni memang betul-betul kau. Bunyi hujan tu tidur pula. Okay guys, itu saja video aku untuk ini. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Woi, kenyangnya hai. Wah, ada muak sikit lah. Ayam masak merah tu manis sangat. Aku tak tahu lah cakap macam mana. Tapi tak apalah, kita dah makan apa semua kan. Okay, cuba korang komen kau nak video apa pula lepas ni, nak aku mubang apa pula lepas ni, okay? Kita jumpa di next video. Apa-apa pun memang sedap.